Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua yang menonton video ni sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya ada satu saja kisah. Kisah berlaku di negeri Selangor, di Shah Alam, Selangor. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Saya akan gunakan nama samaran Pali untuk memudahkan cerita. Kisah ni dah lama berlaku. Berlaku sekitar tahun 1992. Masa tu Pali bekerja di sebuah kilang gas di Shah Alam, Selangor. Dia bekerja sebagai operator. Sebenarnya Pali dah bertugas dekat situ, dah kerja dekat situ bermula tahun 1990. Maknanya masa perkara ni berlaku, Pali dah bekerja dekat kilang gas tu sekitar 2 tahun. Sebenarnya kisah yang diceritakan oleh Pali ni ada dua lah sebenarnya. Satu yang berlaku dekat kilang tu, dan satu lagi apa yang berlaku pada dia pada satu malam tahun 1992. Masa dia dalam perjalanan nak balik daripada kilang dia habis shift malam tu, shift petang tu, habis pukul 11 malam nak balik ke rumah. Jadi ada dua kisah yang diceritakan oleh Pali. Pali cerita kilang tempat dia kerja ni, kilang gas. Dekat situ ada banyaklah loji. Loji gas etilen, loji gas nitrogen, gas carbon dioxide, macam-macam jenis gas ada dekat situ. Kilang tu beroperasi selama 24 jam sehari. Maknanya memang tak pernah putus lah operasi dia tu. Dan ada 3 shift. Setiap shift tu, setiap loji akan ada 2 orang pekerja. Kilang tu terdiri daripada loji-loji, kemudian ada bilik ada bahagian generator dan ada juga bahagian admin lah, office. Pali bekerja sebagai seorang operator loji. Kata Pali, kilang tu pada tahun tu 1992 tu dia tak besar mana lagi, dan pekerjanya pun tak berapa ramai. Jadi kilang tu pada masa tu dia tak sediakan kantin. Jadi kalau nak pergi makan apa semua memang kena keluar lah. Tapi Pali kata tempat dia kerja ni bosnya macam tak kisahlah. Kalau lapar tu boleh start motor pergi keluar je. Lagipun kawasan Shah Alam tu memang ada banyak gerai-gerai makan. Kata Pali, kilang ni, tempat dia kerja ni memang semua orang tahu tempat yang keras. Ada banyak sangat gangguan. Tak kira siang, tak kira malam, tak kira di mana-mana tempat. Di pejabat sekalipun memang ada gangguan. Pekerja pejabat, lepas tu makcik menyapu, pekerja, operator, semuanya pernah nampak kelibat-kelibat penampakan, nampak melintas-lintas. Kalau dekat pejabat tu, kalau setakat mesin printer, lepas tu komputer on off sendiri tu biasalah. Tapi bila dah kerap kali sangat berlaku gangguan, pihak pengurusan adalah buat satu usaha untuk nak hentikan gangguan tu. Tapi kata Pali, tempat dia bekerja ni, kilang ni adalah hak milik seseorang yang berbangsa Cina. Macam tu juga dengan pekerja-pekerja, tak ramai Melayu. Jadinya yang pihak pengurusan ni, bos ni, dia panggil Sami, Sami agama dia lah. Bila Sami tu datang, Sami tu tengoklah kawasan kilang tu, dan Sami tu cakap, okey, kalau masalah macam ni kita kena buat ritual, kena korbankan kambing, seekor kambing putih setiap tahun. Jadi bos kilang ni, kilang gas ni terus bersetuju dengan Sami tu. Jadi disediakanlah seekor kambing berwarna putih, kemudian disembelih. Darah kambing yang disembelih tu diletakkan di setiap penjuru. Ada 4 penjuru kilang, dan ada sebahagian daging juga, daging kambing tu yang diletakkan di setiap penjuru kilang. Sami tu buatlah upacara macam kononnya nak pagar tempat tu lah, nak sucikan tempat tu. Dan baki daging kambing tu dibuatlah jamuan. Tapi yelah, Pali dia Muslim, dia beragama Islam, jadi dia tak join lah, dia tak makan lah jamuan tu. Dan Pali memang 100% tak setuju dengan apa yang bos ni buat. Maknanya panggil Sami apa semua ni buat ritual korbankan kambing ni, memang dia tak setujulah. Sebab benda tu memang jelas memang perkara yang syirik. Tapi yelah, nak buat macam mana kan, Pali ni hanya sekadar operator sahaja, operator bawahan.
Memang tak ada tak ada hak langsung lah nak bangkang bos dia ni. Tapi kata Pali, bila bos dia buat macam tu, panggil Sami apa semua kan, buat ritual korbankan kambing apa semua ni, letak darah dekat setiap penjuru kilang, kejadian ni kejadian mistik makin banyak berlaku, makin rancak pula berlaku dekat kilang tu. Penampakan yang selama ni hanya sekadar nampak kelibat-kelibat lalu melintas saja, sekarang ni dah jadi makin jelas. Ada ramai pekerja yang mengadu ternampak penampakan perempuan hodoh. Ada yang nampak kelibat lembaga bertubuh besar tinggi menjelma dekat merata-rata, menampak dekat belakang tong gas, ada yang nampak dekat tandas bahagian ofis. Makin kerap berlaku penampakan macam tu. Dan bukan itu saja, ada lagi gangguan yang lebih serius sampai menyebabkan kecederaan pun ada. Pali ada ceritakan dalam kisah ni perkara-perkara pelik yang berlaku di setiap tempat di kilang tu. Antaranya adalah apa yang berlaku dekat bahagian generator. Generator dekat kilang tu, dia ada satu generator yang besar lah, sampai tahap orang boleh masuk ke dalam. Dia lebih kurang mungkin macam saiz-saiz bilik macam tu. Jadi orang yang jaga generator ni samalah macam Pali, dia ada 3 shift dan setiap shift tu ada pekerjanya sendiri. Pernah berlaku lepas ritual tu kan, pernah berlaku, tak tahulah pukul berapa yang gangguan kali pertama ni, orang yang jaga generator ni, dia terdengar ada suara seseorang menjerit minta tolong daripada dalam generator tu. Lepas dia dengar suara menjerit minta tolong tu, dia dengar pula ada orang ketuk badan generator tu daripada dalam. Tak pastilah, mungkin generator tu besi kan, dia punya dinding besi. Jadi dia dengar ada orang ketuk besi tu daripada dalam. Memang sangat-sangat pelik dan sangat-sangat tak logik. Sebab yang jaga generator ni memang kerja dia jaga generator tu 24 jam, bertukar-tukar pekerja. Jadi tak mungkinlah ada seseorang boleh masuk dalam generator tu tanpa pengetahuan dia orang. Pada peringkat permulaan tu, pekerja yang ditugaskan untuk jaga generator ni, dia buat tak tahu je lah. Mungkin perasaan dia orang saja. Tapi bila dah benda ni berterusan, jarang-jarang sekali dengar suara menjerit tu, suara minta tolong, suara orang ketuk daripada dalam, daripada sehari ke sehari sampai berlanjutan selama 2 minggu. Tak berhenti gangguan tu. Dengar lagi suara orang menjerit daripada dalam generator tu, dengar suara ketukan. Jadi akhirnya pekerja yang bertugas menjaga generator ni bagi tahulah pada penyelia. Penyelia datang dan dia tunggu sampai akhirnya dia dengar sendiri suara jeritan minta tolong dan juga suara ketukan daripada dalam tempat generator besar tu. Dan pada satu hari barulah penyelia ni pergi jumpa dengan manager, dengan pengurus kilang. Masa tu jam 2 petang. Manager masih lagi ada masa tu, 2 petang. Jadi dia panggil sebab masa tu boleh dengar bunyi jeritan suara minta tolong daripada dalam dan juga suara ketukan. Akhirnya manager ni turunlah ke generator, dekat kawasan generator tu, dan dengar sendiri. Dan dia berilah kebenaran untuk hentikan dulu generator. Maknanya seluruh kilang tu terpaksa dihentikan operasinya buat sementara sebab nak buka bilik generator, tempat generator tu. Jadi barulah diorang ni boleh hentikan generator tu sekejap. Jadi tutuplah. Memang agak susah juga proses tu, nak tutup generator, nak buka. Jadi selepas susah payah tu, nak off generator, nak buka tempat generator tu, masuk ke dalam, tengok tak ada siapa-siapa pun dekat dalam. Jadinya rugi sajalah tutup tu. Sepatutnya dia orang buat tak endah saja. Tapi yalah, bila dah berlanjutan kan 2 minggu dengar suara minta tolong menjerit, lepas tu suara ketukan, dan dia orang buka sekali tengok tak ada tu, memang dah tak, dia semenjak daripada tu dia orang dah tak buka dah lah generator tu. Itu kisah yang berlaku di kawasan generator kilang gas di Shah Alam tu. Dekat bahagian loji gas karbon dioksida pula. Tapi loji ni Pali tak kerja dekat situ lah. Pali kerja dekat loji gas etilen. Ini kawan dia lah, bekerja dekat loji karbon dioksida. Dekat situ pun ada berlaku kejadian juga, dekat loji karbon dioksida ni. Jadi dekat situ satu hari ni ada seorang pekerja ni, dia masa tu tugas dia adalah untuk susun tong-tong gas yang dah siap diisi.
Susun, kemudian dia ada letak dekat satu tapak lah, tapak besi ni, susun dekat situ, kemudian dikunci. Memang tong gas tu memang tak boleh terbalik, tak boleh bergolek apa semualah daripada tempat yang dikunci tu. Jadi bila dia dah pastikan semua tong gas yang terisi karbon dioksida ni dah kemas dekat situ, barulah dia keluar daripada satu kawasan yang berpagar ni. Tapi yang peliknya, bila dia dah berada di kawasan luar pagar tu, entah macam mana ada beberapa tong gas yang dah terisi dengan karbon dioksida ni tergolek dan menghempak kaki dia sampai tahap kaki dia patah, tulang kering dia patah. Memang tak logik. Sebab benda ni berlaku di luar pagar. Jadi macam itulah gangguan yang serius berlaku di kilang tu. Itu adalah kisah gangguan yang berlaku di loji gas karbon dioksida. Dekat loji lain pun ada berlaku juga gangguan. Antaranya adalah loji gas nitrogen. Dekat loji gas nitrogen ni ada berlaku penampakan yang menyerupai budak-budak. Ada 2-3 orang budak-budak yang dikatakan berkeliaran dekat kawasan tu. Tak tahulah siapa. Kata pekerja-pekerja loji nitrogen ni, dia orang nampak budak ni macam budak biasa je. Budak biasa sekitar umur 6 ke 7 tahun macam tu lah kalau tengok daripada saiz badannya. Cumanya dia orang ni, budak-budak yang entah datang daripada mana ni, dia kulitnya cerah dan berwarna pucat, putih pucat macam tu. Kadang-kadang dia orang nampak budak ni main dekat bawah meja, tempat dia orang menulis. Kadang-kadang nampak budak ni main berlari-lari dekat kawasan tong-tong gas nitrogen, macam tu. Sampai satu hari ni ada seorang operator di loji gas nitrogen ni yang sedang tolak tong gas nitrogen dekat satu jalan ni, dekat kawasan loji tu. Dan dia sampai tersungkur sebab katanya ada budak-budak yang putih pucat tu berlari daripada belakang dia dan langgar dia. Kemudian budak tu terus hilang depan mata dia. Nasib baik masa tu dia tak ada alami apa-apa kecederaan lah. Bila dah banyak sangat berlaku kejadian pelik macam tu, perkara-perkara mistik macam tu, Pali dia rasa risau keselamatan diri dia. Jadi akhirnya Pali ni dijumpa sendiri dengan penyelia. Dia cadangkan untuk nak buat majlis tahlil lah, majlis tahlil dan juga bacaan Yasin. Maknanya pekerja-pekerja yang Muslim ni semua nak buat lah. Tapi penyelia tak setuju, sebab memang penyelia dan juga admin semua pengurus bukan Islam. Alasan dia orang tak terima cadangan daripada Pali ni, katanya cadangan Pali ni terlalu Islami. Tapi Pali tak boleh nak buat apalah kan, itu sekadar cadangan saja. Jadi lantaklah. Pali dia tetap buat sebenarnya, tapi dia buat dekat loji kawasan dia kerja saja, tempat yang dia selalu lalu, tempat yang dia selalu bertugas, dekat loji gas etilen. Kisah tentang kilang gas tempat Pali bertugas habis dekat situ saja. Sekarang ni kita beralih pula pada kisah yang kedua yang Pali ceritakan. Pada satu hari ni Pali dia bertugas shift petang. Masuk petang, habis sekitar jam 11 malam. Masa dia nak balik ni lah berlaku perkara ni. Pali ni dia setiap hari dia akan berulang pergi dan balik daripada tempat kerja menaiki motor dia. Masa tu dah pukul 11 malam lebih. Pali start motor dan dia terus nak balik lah. Pali menunggang motor macam biasa. Sampai dekat kawasan depan kilang Proton masa tu, daripada kilang section 26 tu, kilang gas, sampai dekat kawasan depan kilang Proton tu ada satu roadblock. Ada satu polis buat operasi lah, buat roadblock dekat situ. Masa tu Pali memang tak ada problem lah. Motor dia lengkap, motor dia standard aja, dia pakai helmet, dia ada lesen apa semua, tak ada masalah lah. Pali selamba aja lepas daripada roadblock tu. Tapi bila dah lepas roadblock dekat depan kilang Proton tu, lebih kurang 10 meter ke depan, Pali nampak ada kelibat seseorang tahan motor dia. Daripada jauh Pali dah boleh nampak. Yang tahan motor dia ni adalah seorang perempuan. Daripada apa yang Pali nampak, mungkin usia sekitar awal 30-an, dan perempuan ni muka dia boleh tahan lah, kata Pali. Cantik jugalah.
rambut panjang diikat ekor kuda. Dia pakai jaket yang berwarna hitam, jaket kulit warna hitam, dan dia pakai seluar jeans yang agak ketat. Jadi perempuan ni tahan Pali. Pali pun perlahankan motosikal dan berhenti depan perempuan ni. Pali tanyalah, ya ada apa yang boleh saya tolong? Perempuan ni dia mula bercakap dengan Pali. Adik nak pergi dekat depan sana ke, dekat pekan tu, disebutlah nama tempat. Akak nak tumpang boleh? Dia cakap macam tu. Pali tengok perempuan ni daripada atas sampai bawah. Pali cakap, betul kak, memang saya nak pergi ke sana. Tapi kalau kak nak bonceng motor saya ni, macam mana kak? Sebab saya tengok kak ni tak ada bawa helmet apa pun. Sekarang ni ada banyak roadblock kak. Jadi kalau polis tahan macam mana nanti? Saya yang kena nanti. Sebab memang betul, masa tu kebetulan polis dekat kawasan tu ada buat banyak operasi, buat banyak roadblock sebab ada banduan yang terlepas daripada penjara Kajang. Jadi masa tu memang giatlah dilakukan. Pihak polis dengan kerjasama pihak rela masa tu banyak buat roadblock di sekitar kawasan tu. Jadi akak ni dia bagi tahu dekat Pali, tak apa dik, adik jangan risaulah. Nanti kalau ada apa-apa kena tahan polis ke apa, pandailah akak cakap nanti, adik jangan risau. Lepas tu Pali pun cakap, tak apalah kalau macam tu, akak naiklah. Perempuan tu pun naik dekat belakang, dekat seat motor bahagian belakang, naik dekat atas seat tu, dan dia terus pegang bahu Pali. Pali pun mulalah bawa motor dia. Jadi sepanjang perjalanan tu Pali dia tak bawa lah laju, dia bawa biasa je lah, sambil-sambil bersembang dengan akak yang duduk dekat belakang dia ni. Jadi Pali bawa motor tu bersembang-sembang dengan akak ni, sedar tak sedar dah sampai dekat sempadan Kelang Kuala Langat. Sampai dekat situ, daripada jauh Pali dah boleh nampak ada satu lagi roadblock dekat situ. Betul jangkaan Pali, memang ada roadblock. Jadi Pali dah mula risau dah ni, macam mana ni? Pali cakap dengan akak tu, kak macam mana ni kak? Lepas tu akak dekat belakang ni cakap dekat Pali, tak apa, adik jangan risau, adik jalan terus, pandailah akak nanti. Jadi Pali dia terus saja dipandu perlahan, dia terus saja sampailah betul-betul dekat depan roadblock ni. Tapi Pali rasa pelik masa tu. Bila dia sampai dekat situ, polis ni seolah-olah langsung tak nampak dia dan juga akak dekat belakang ni yang sedang naik motor. Dia lepas macam tu aje. Polis dan juga anggota rela ni semua tak pandang langsung ke arah dia, seolah-olah dia tak wujud. Bila dah melepasi roadblock tu, Pali berasa lega bercampur dengan pelik. Apa yang dah jadi ni sebenarnya? Sebabnya dekat belakang Pali ni ada lagi satu motor. Motor tu sama macam Pali, dia ada penunggang seorang dan pembonceng dekat belakang. Motor tu kena tahan. Pali nampak sebab Pali bawa perlahan. Pali rasa pelik. Kenapa dia orang tak tahan aku? Dia cakap dengan akak yang duduk dekat belakang dia ni. Akak, wah terror lah akak. Akak ada pakai ilmu apa-apa ke? Macam mana polis tu tak nampak kita? Kalau akak ada ilmu, amalkan apa-apa ilmu, saya nak belajar dengan akak. Tapi bila Pali cakap macam tu, Pali tak dengar dah suara akak tu dekat belakang, dan dia dah tak rasa dah tangan akak tu yang pegang bahu dia daripada tadi. Dan tiba-tiba motor tu terasa ringan. Pali pun cakap lagi, panggil lagi akak tu, kak, oh kak. Pali masa tu dia dah mula rasa pelik. Kenapa ni? Akak tu jatuh ke? Pali tengok side mirror dia, toleh sikit ke belakang, memang akak tu dah tak ada dekat belakang dia. Pali fikir masa tu mungkin akak tu terjatuh ke apa kan, dekat roadblock tadi ke apa. Sampai Pali ni dia berhenti motor dekat tepi sekejap, dia tengok betul-betul dekat belakang, memang tak ada. Pali sampai U-turn balik dekat tepi jalan tu, dia U-turn balik, dia follow balik jalan tu menuju ke belakang balik tempat dia lalu tadi. Dia follow tepi jalan tu, dia cari mana akak ni jatuh mana-mana ke. Sampai dah dekat nak sampai dekat roadblock tadi semula, memang tak ada langsung nampak kelibat akak tu. Masa tu bayangkanlah macam mana fikiran Pali. Memang pelik lah. Akak ni turun motor, aku tak sedar ke apa ni? Dia nak tumpang sampai sini je ke? Pali pun malas nak fikir panjang sebab memang tak ada jawapan lah. Pali pun patah balik dan sambung perjalanan nak pergi ke rumah dia, nak balik ke rumah dia. Pali menunggang motor dengan 1001 pertanyaan dekat kepala.
Sampailah akhirnya dia dah nak sampai dekat satu simpang 3 ni, nak masuk ke kampung dia. Daripada jauh, Pali nampak ada seseorang berdiri betul-betul dekat simpang 3 tu, kepala simpang tu. Daripada jauh, Pali nampak orang tu sebiji sama macam akak tadi. Daripada jauh dia boleh nampak. Pakai baju jaket kulit warna hitam, pakai seluar jeans yang agak ketat dan rambut panjang ikat ekor kuda. Pali mula rasa meremang. Ni akak tadi ni. Daripada jauh dia dah boleh nampak. Dia nampak sebab dekat simpang tu memang ada lampu jalan lah. Jadi nampaklah akak tu daripada jauh. Pali mula rasa meremang dan dia mula rasa berdebar. Jadi Pali ni sebelum nak sampai tu dia berhenti dulu sekejap tepi jalan dan dia baca Ayatul Kursi. Pali baca Ayatul Kursi, lepas tu ada satu bahagian ayat ni yang dia ulang sebanyak 11 kali. Ayat yang dia ulang ni adalah wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat itulah yang diulang sebanyak 11 kali. Barulah dia sambung menunggang motor. Makin dekat, akak tu masih lagi ada. Akak tu senyum sambil melambaikan tangan. Jelaslah nampak. Tapi bila dah betul-betul nak sampai tu, akak tu tiba-tiba hilang. Maknanya betul lah, mungkin akak ni bukan manusia. Tapi Pali dia tak adalah ketakutan ke apa, tak ada masa tu. Sebab dia dah baca tadi kan. Sampai dekat simpang tu, Pali berhenti motor dia turun. Dia berdiri dekat simpang tu dan dia cakap, akak, kalau akak manusia, akak keluarlah. Akak keluar. Tapi kalau akak bukan manusia, tak apa. Tak payah jelmakan diri. Pali tunggu dekat simpang tu lebih kurang 2 minit. Memang akak tu dah tak ada menjelma lagi. Maknanya betul lah bukan manusia. Pali naik balik motor dia, terus masuk simpang kampung. Sampai ke rumah dia. Jadi malam tu bila Pali dah sampai rumah, dia dah mandi apa semua, dia tidur macam biasa. Tak ada sebarang gangguan berlaku lah dekat rumah. Jadi keesokan harinya dekat rumah dia tu, Pali masa tu dia nak sarapan pagi. Dekat rumah Pali ni, ayah Pali memang setiap pagi memang dia akan ada beli surat khabar. Tahun 1992, biasalah orang masih lagi beli surat khabar. Jadi dekat atas meja makan tu memang selalunya ada newspaper lah, ada surat khabar. Jadi Pali ni sambil-sambil dia sarapan pagi tu, dia buka lah surat khabar. Dekat muka surat 2, surat khabar tu ada satu berita kematian. Berita tentang satu kes pembunuhan berlaku tak jauh daripada tempat lokasi Pali bekerja. Pali terperanjat baca berita tu, muka surat 2. Sebabnya yang meninggal tu adalah seorang perempuan. Dan perempuan ni dikatakan berusia sekitar 31 tahun dan kerjanya adalah pemandu teksi. Katanya perempuan ni dibunuh di lokasi lain, kemudian dicampakkan di kawasan hadapan kilang Proton, dan teksi dia dilarikan. Tak tahulah siapa yang bunuh. Yang buatkan Pali ni terkejut sangat sebab ada satu gambar dekat situ, gambar mangsa bunuh tu. Dan gambar tu tak lain tak bukan adalah akak yang dia tumpangkan semalam. Memang akak tu, memang muka dia. Bayangkanlah perasaan Pali masa tu. Jadi Pali dia tak tahu adakah pembunuh tu adalah banduan yang terlepas daripada penjara Kajang ataupun penjenayah lain. Tak tahulah. Itulah kisah yang berlaku pada Pali. Pali kata dia bulan Mac tahun 1992, Pali berhenti daripada kilang gas tu sebab dia sambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Dia nak ambil diploma lah masa tu. Itu saja kisah yang diceritakan oleh Pali, berlaku di sebuah kilang gas di Shah Alam, Selangor, Seksyen 26. Dan kejadian yang berlaku kepada dia, dia tumpangkan satu benda yang menyerupai mangsa bunuh yang berlaku di depan kilang Proton tahun yang sama. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video yang seterusnya. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.